Ni dua nikmat maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat ramai orang tertipu. Ramai orang tertipu. Dua nikmat ni gapo? Satu, sihat. Oh, bila sihat bermasa sembel jalan tak sedar diri. Bila dia sedar sakit. Oh, bila sakit baru nak solat, bila sakit baru nak baca Quran, bila sakit baru nak zikir. Satu, ramai manusia tertipu, sihat. Yang kedua, al-faragh, waktu kosong. Bila Tuhan bagi nikmat sihat, lepas tu kosong pula, tak ada kerja. Mula-mulalah fikir dunia, nak kerja dunia. Tapi bila mati, ya Allah, rupa-rupa aku ingat hidup lama 70 tahun. Rupa-rupanya asyiyatan, sekadar waktu petang ataupun sekadar waktu pagi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah atas sesuatu muqtadira, maha berkuasa. Allah nak jadikan kita hidup 10 tahun boleh, Allah nak jadikan kita hidup 50 tahun boleh, Allah nak jadikan kita hidup 100 tahun pun boleh. Jadi jangan buang masa. Saya tengok Masya Allah, dalam masjid ni ramai juga orang intikaf, dan yang muda ada, yang tua pun ada. Ada yang tua tu saya tengok mengaji Quran je dia, Masya Allah. Itu nikmat tu. Berapa ramai orang tua tak sedar diri, masjid tak mari, baca Quran pun tak baca.